Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk subjek GGF 2143, Prinsip Pergerakan Manusia, kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tentang kajian kami iaitu hantaran jauh dalam bola sepak. Hantaran jauh ini merupakan satu kemahiran yang sangat penting dalam permainan bola sepak kerana ia digunakan untuk menukar arah permainan serta mencipta peluang serangan kepada pasukan. Namun begitu, ramai pemain sering menghadapi masalah dari segi ketepatan dan kekuatan ketika melakukan hantaran jauh. Masalah ini biasanya berpunca daripada teknik pergerakan badan yang tidak betul yang akhirnya menjejaskan prestasi hantaran tersebut. Oleh itu, objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti tahap kemahiran yang berbeza antara pemain, perbezaan hantaran dengan halangan dan juga tanpa halangan, serta menganalisis fasa-fasa pergerakan semasa melakukan hantaran jauh. Okey, jadi untuk bahagian ni saya akan terangkan tentang proses pretest bagi kajian kami tentang hantaran jauh ataupun long pass dalam bola sepak. Pertama, semua peserta menjalani pemanasan badan terlebih dahulu untuk mengelakkan kecederaan. Seterusnya, kami memberikan penerangan ringkas mengenai teknik asas hantaran jauh termasuk cara pijakan kaki sokongan, ayunan kaki dan susulan selepas sepakan. Kemudian setiap peserta melakukan 3 kali percubaan menggunakan teknik sedia ada mereka tanpa pembetulan teknik yang banyak pada peringkat awal. Untuk pengukuran, ketepatan hantaran jauh dinilai berdasarkan jatuhan bola dalam kawasan grid yang mempunyai markah yang berbeza. Maksudnya lagi dekat bola jatuh pada zon sasaran, lagi tinggi markah ketepatan yang peserta akan peroleh lah. Jadi ini adalah prestasi peserta sebelum latihan. Kita ada 3 peserta iaitu Ifan, Ikuan dan Iman. Jadi untuk Ifan, markah bagi 3 percubaan ialah 5, 5 dan 0 dan jumlah markah ialah 10. Untuk Ikuan pula, markah ialah 5, 10 dan 0, jumlahnya adalah 15. Manakala Iman mencatat markah 8, 10 dan 8 dan jumlah markah adalah 26 markah. Secara umum, kita boleh lihat bahawa sebelum latihan, ada peserta yang masih tidak konsisten. Contohnya, daripada percubaan 3, Ifan dan Ikuan mendapat 0 yang menunjukkan bahawa bola mungkin tersasar daripada grid atau jatuh di zon markah rendah. Iman pula lebih stabil dan konsisten dari awal. Pada slide ini, kita akan lihat 3 langkah penting dalam hantaran jauh. Yang pertama ialah kedudukan badan dan hayunan kaki yang betul. Pemain perlu memastikan badan dalam keadaan stabil dan kaki yang digunakan untuk menendang berada dalam posisi yang tepat untuk menghasilkan hantaran yang kuat dan tepat. Yang kedua pula, sentuhan kaki pada bola yang betul, iaitu sentuhan kaki yang tepat pada bola dapat menentukan arah dan jarak hantaran. Ia sangat penting untuk memastikan bola tidak tersasar dan sampai tepat ke arah rakan sepasukan. Yang ketiga ialah follow through, iaitu selepas menendang bola, pergerakan kaki dan badan yang lancar akan membantu mengekalkan kelajuan dan ketepatan hantaran. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan beberapa sesi latihan yang kami lakukan iaitu 5 meter passing, 10 meter passing dan juga 20 meter passing. Dan akhir sekali kami ada melakukan square pass drill yang melibatkan 3 orang dalam video ini.
Seterusnya ialah post-test, iaitu penilaian selepas latihan dilaksanakan. Okay, berdasarkan video sebelum ni, anda semua boleh tengok mereka telah menjalani latihan drill. Berdasarkan dapatan, Ifan menunjukkan peningkatan jumlah markah daripada 10 kepada 20 markah, manakala Ikwan meningkat daripada 15 kepada 26 markah, dan Iman pula mencatat peningkatan yang paling konsisten daripada 26 markah kepada 28 markah. Dapatan ini menunjukkan bahawa latihan yang dirancang dengan betul serta berpandukan prinsip pergerakan manusia dapat membantu meningkatkan prestasi pemain. Secara ringkas, latihan yang dibuat berjaya meningkatkan ketepatan hantaran jauh dalam bola sepak bagi semua peserta. Baik, pada slide ini kita lihat data post-test secara terperinci bagi setiap percubaan. Untuk Irfan, markah selepas 5 dan 10 menunjukkan peningkatan jelas pada percubaan ketiga, daripada 0 kepada 10, dan jumlah markah menjadi 20. Untuk Ikwan pula, markah 8, 8 dan 10 dengan jumlah 26 markah ini menunjukkan bukan sahaja peningkatan tetapi juga lebih stabil berbanding pre-test. Bagi Iman, markah ialah 8, 10 dan 10. Jumlah markah, walaupun peningkatannya jumlahnya kecil, Iman menunjukkan konsistensi yang tinggi dan selepas latihan beliau dapat mengekalkan prestasi pada zon markah tinggi. Kesimpulannya, selepas latihan, semua peserta menunjukkan prestasi yang baik dari segi ketepatan dan juga konsistensi percubaan. Jadi sebagai kesimpulan, berbandingan pre-test dan post-test membuktikan bahawa latihan yang sistematik dapat meningkatkan ketepatan hantaran jauh pada masa akan datang. Kajian boleh diperluaskan dengan lebih ramai peserta dan variasi situasi seperti tekanan lawan ataupun perubahan permukaan padang untuk melihat kesan yang lebih menyeluruh. Okey, untuk slide seterusnya, untuk SPK 3, saya akan bentangkan analisis kemahiran long pass bola sepak dalam 3 senario seperti dalam slide. Perbezaan tahap kemahiran, perubahan persekitaran dan fasa pergerakan. Okey, untuk senario pertama, kita bandingkan pemain novice, intermediate dan profesional. Dari sudut biomekanik, pemain novice biasanya kurang konsisten pada pijaan kaki sokongan dan keseimbangan badan. Bila kaki sokongan terlalu jauh atau terlalu dekat dengan bola, pusat jisim mudah terganggu dan sentuhan bola menjadi tidak tepat. Ayunan kaki juga selalunya tidak tersusun. Koordinasi pinggul, lutut dan buku lali tidak berlaku secara efisien. Pemain intermediate pula lebih stabil dan mula konsisten dalam teknik, manakala pemain profesional mempunyai koordinasi segmen yang lebih baik dan locking buku lali yang kukuh semasa kontak. Jadi, pemindahan daya lebih efisien dan antaran lebih jauh serta tepat. Secara ringkas, semakin tinggi tahap kemahiran, semakin konsisten teknik dan ketepatan long pass meningkat. Okey, untuk slide seterusnya, senario kedua ialah perubahan persekitaran iaitu close skill dan berbanding open skill. Dalam close skill, latihan berlaku dalam keadaan stabil tanpa gangguan. Jadi, pemain boleh fokus pada teknik, langkah menuju bola, posisi kaki sokongan, ayunan dan follow through. Ini sesuai untuk bina asas konsistensi. Dalam open skill seperti situasi permainan, ada tekanan lawan, masa terhad dan ruang berubah-ubah. Jadi, pemain perlu buat keputusan cepat dan biasanya teknik boleh pecah bila pemain tergesa-gesa, contohnya pijakan kaki sokongan lari atau badan terlalu ke belakang. Selain itu, faktor padang basah atau licin juga boleh mengurangkan geseran dan meningkatkan risiko slip pada kaki sokongan. Bila kaki sokongan tidak stabil, daya tindak balas tanah dan kawalan badan berubah. Lalu ketepatan hantaran turut terjejas. Okey, untuk slide seterusnya, senario ketiga ialah fasa pergerakan long pass iaitu preparation, action dan follow through. Bagi preparation, pemain perlu approach yang terkawal dan kaki sokongan diletakkan stabil di sisi bola dengan badan seimbang untuk bersedia menghasilkan daya. Bagi action pula, fasa paling kritikal. Ayunan ke depan perlu laju dan terarah.
Buku lali, log dan kontak step dibuat dengan betul supaya pemindahan daya ke bola jadi maksimum. Jika buku lali longgar atau badan terlalu ke belakang, bola mudah jadi tidak tepat. Untuk follow through pula, pergerakan susulan penting untuk kekalkan keseimbangan dan mengurangkan risiko kecederaan. Selepas sepakan, badan perlu stabil semula supaya permainan boleh terus bergerak untuk fasa permainan seterusnya. Untuk kesimpulannya, prestasi long pass dipengaruhi oleh kestabilan teknik mengikut tahap kemahiran, kebolehsuaian dan persekitaran open skill, dan konsistensi fasa pergerakan. Yang seterusnya, slide ini menunjukkan tentang implikasi praktikal dalam latihan dan prestasi. Pemahaman prinsip pergerakan manusia membantu meningkatkan prestasi hantaran. Teknik yang betul dapat mengurangkan tekanan pada lutut dan pergelangan kaki. Sekaligus, ia juga dapat mengurangkan risiko kecederaan. Bagi latihan progresif, ia dapat mengelakkan keletihan yang berlebihan. Manakala latihan yang tidak disesuaikan mengikut tahap pemain boleh meningkatkan risiko kecederaan. Oleh itu, penyesuaian latihan mengikut kemampuan pemain adalah sangat penting untuk keselamatan dan prestasi pemain yang optimum. Baik, seterusnya saya akan membentangkan cadangan penambahbaikan pada masa hadapan berdasarkan teori pembelajaran motor bagi ujian ketepatan hantaran jauh dalam sukan bola sepak yang telah dijalankan dalam kajian mini ini. Berdasarkan hasil ujian, dapat diperhatikan bahawa ketepatan hantaran pemain berbeza-beza mengikut jarak dan situasi latihan. Oleh itu, terdapat 3 cadangan penambahbaikan dicadangkan bagi meningkatkan kebersanan latihan serta prestasi pemain. Yang pertama adalah meningkatkan variasi dalam latihan. Latihan hantaran jauh tidak seharusnya dilakukan dalam situasi yang sama seperti secara berulang-ulang. Sebaliknya, latihan perlu dipelbagaikan dari segi jarak hantaran, arah sasaran, kedudukan pemain serta keadaan persekitaran. Sebagai contoh, pemain boleh melakukan hantaran jauh pada jarak 5 meter, 10 meter, 20 meter dan 30 meter dari sudut yang berbeza menggunakan kaki dominan dan bukan dominan, serta dalam keadaan statik dan bergerak. Variasi latihan ini dapat membantu pemain menyesuaikan kemahiran hantaran dengan situasi permainan sebenar. Yang kedua pula adalah penggunaan maklum balas yang lebih berkesan semasa latihan. Maklum balas boleh diberikan dalam bentuk pengetahuan keputusan seperti skor ketepatan hantaran serta pengetahuan prestasi yang melibatkan teknik pergerakan seperti posisi kaki sokongan, sudut ayunan kaki dan imbangan badan. Selain itu, maklum balas tidak perlu diberikan setiap kali percubaan. Sebaliknya, diberikan secara berkala atau ringkasan supaya pemain dapat membina pemahaman kendiri dan meningkatkan pembelajaran motor. Dan yang terakhir adalah penggunaan pendekatan latihan berperingkat, iaitu gabungan latihan bahagian dan latihan keseluruhan. Bagi pemain yang masih lemah dari segi teknik, latihan boleh dipecahkan kepada bahagian tertentu seperti teknik sentuhan bola, ayunan kaki dan arah sasaran. Selepas pemain menguasai setiap bahagian tersebut, latihan boleh digabungkan semula sebagai satu pergerakan lengkap hantaran jauh. Pendekatan ini dapat membantu pemain meningkatkan penguasaan teknik sebelum memberi tumpuan kepada ketepatan hantaran. Sebagai kesimpulan, kajian mini ini telah dijalankan bagi menilai ketepatan hantaran jauh dalam bola sepak melalui satu ujian yang telah dirancang dan dilaksanakan secara sistematik. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahawa tahap ketepatan hantaran pemain adalah berbeza antara individu dan dipengaruhi oleh keupayaan mengawal pergerakan semasa melakukan hantaran. Pemain yang mempunyai penguasaan teknik asas yang baik menunjukkan prestasi yang lebih konsisten berbanding pemain yang kurang mahir. Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa ketepatan hantaran dipengaruhi oleh faktor biomekanik dan pembelajaran motor seperti imbangan badan, koordinasi pergerakan serta kawalan ayunan kaki. Hal ini menekankan kepentingan latihan yang berstruktur dan berasaskan prinsip pembelajaran motor. Kesimpulannya, ujian ketepatan hantaran jauh ini bukan sahaja berfungsi sebagai alat penilaian tahap kemahiran pemain, malah
boleh digunakan sebagai panduan kepada jurulatih dalam merancang latihan yang lebih berkesan bagi meningkatkan prestasi hantaran jauh dalam situasi permainan sebenar. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.